guys, selamat kembali ke channel Besi Keluli. Aku sekarang berada di pelancaran M4 Smart Shop yang kedua di negeri Perak. Ini juga dia tunjukkan model yang dah di-launch di Malaysia Bike Show, W Moto Griffin 205. Kalaulah korang pakai skuter bawah 10,000, bawah 200cc, korang janganlah kejar motor ni. Motor ni laju guys dengan 199cc. So ada 4 color, harga dia 8,888 sahaja. So korang boleh tengok sini ada beberapa color, ada 4 color. Ni siapa yang berada di area Ipoh, korang nak tengok motor-motor yang under M4, korang boleh datang jenguk di sini. Kedai Motor Yunlon bersama dengan M4 Smart Shop. 3, 2, 1. Congratulations to Kedai Motor Yunlon. Meneruskan dengan ribbon cutting ceremony. Sebelum kita nak mulakan, okey, dah terima gunting W Moto Griffin 205. Alright, just 拉去後邊就得咗㗎啦。OK， jadi kita akan tarikan kain hitam ini untuk meresmikan W Moto Griffin 205. Are we ready? Aku tak dengar. Are we ready? Yes! On my count, on 3, 2, 1. On our professional photographer and video photographer. Alright, 笑一笑吧，来看着前面。Okay, seperti mana tadi? Dan boleh lakukan dua jenis motosikal yang telah dilancarkan dari lama dari sini. Yes, betul. Ya, okey. Masih rider. Okey, nanti ya dapat jalan sebentar lagi ya dengan 15.05 ini kita akan bermula sesi cabutan pro. Ini the opening shot, the grand opening shot is come. If you know, do very much. Engine daripada sub-sub. Okay. Okay, and I know that. No, this one forward to the tidak. Motor kedai Yunlon atau kedai motor Yunlon. Cuba kiuman kau ya, ayah okey lah pula. Kalau tak nak, bersama. Seperti mana ini adalah motosikal hadiah utama pada hari ini. Okay, 我们今天的第一抽奖 ，okay, our grand prize. So please jangan balik awal-awal orang ya, tengok dulu nanti anda ini ya. Okay, so lagi kita teruskan.所以在座嘅各位嘉賓請就咗啦，當一分鐘嘅時間咧，我哋有開幕儀式，希望各位嘉賓希望注意嘅19 hari bulan Julai 2020 pada awal pagi ini. Semoga anda sentiasa sihat dan bergembira. Alhamdulillah. Okay guys, di sini saja video kita pada hari ini. Siapa yang berada di area Ipoh, korang nak tengok motor-motor yang ada M4, bolehlah datang ke M4 Smart Shop ni. Aku letak alamat di bawah. Alright, so sekarang kita nak balik ke KL. Aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support channel Besi Keluli, yang subscribe, like and share. Thank you so much. Let's go. Boom.